Okay, dia ada bagi dia punya soket jenis macam ni kan. Korang jangan masukkan je. Masukkan untuk ke empat-empat penjuru ni. Si pendek ni korang masukkan. Masukkan untuk kedua belah ni. Okay, ini kita dah pasang dah. Ada 4 tingkat. Lepas tu dia ada besi ni kan, yang besar ni. Kita jangan masukkan je. Masukkan untuk ke empat-empat penjuru ni lah. Tingkat 1, tingkat 2. Yang ni tingkat 3 dia. Okay, ni tingkat 4. Senang je cara nak pasang dia. Tak perlu nak stres-stres nak pasang. Okay, bila dah macam ni, kita masukkan ya batang tiang dia. Untuk dia punya connector. Dia ada bagi 2 batang lagi ni, kita masukkan sini. Step yang last, kita masukkan ni ya. Okay, nampak dah jadi ya. Lepas tu dia ada tempat penyangkut ni, korang jangan masukkan je. Just clipkan saja. Masuk atas, tekan. Yang ni kegunaannya untuk korang gantung korang punya topi lah. Ikut korang letak atas bawah boleh, tak masalah. Topi kat rumah banyak, sepah-sepah korang boleh gunakan ni. So dekat mana korang pakai rak kasut ni, dengan tempat gantung topi ke tali pinggang korang,